Assalamualaikum, saya nak tunjuk macam mana nak run demo ni. Mula saya download dari folder ni, website ni, farmapus.com, nanti saya bagi link dalam WhatsApp. Farmapus.com, download demo.zip. Okay, saya tekan enter. Dia akan masuk sini, download yang biasa, akan download. Tadi saya dah download satu, 13 MB ya. Lepas download, kita buat, saya pergi pada folder download, ada demo.zip 1, 2, ini tadi lah tengok. Kita masuk, bila kita unzip ke mana-mana lah dalam pen drive yang boleh. Kita copy masuk pen drive ataupun kita copy letak kat mana-mana kita nak simpan lah. Ini saya letak kat sini, dalam demo tu, dalam folder ada tipus demo. Dalam tu ada file tu. Kita double klik ni ya, PPT client kan. Hapus client, double klik. Nanti dia akan login lah. Login sekarang ni admin, passwordnya pun admin lah. Edit, okay, dia akan main screen lah. Kemudian dalam usahakan saya nampak semua kan. Contoh dalam menu kita ada cache sales ni untuk sales kat retail lah, farmasinya retail kan. Kita boleh tengok membership. Kalau kita find ni, boleh tengok nama sini saya ambil daripada satu farmasi tu, tapi saya dah tukar nama dia jadi random lah, supaya alamat random, IC random lah. Adalah satu dua yang saya buat ni. Adalah ni saya punya. Saya test untuk download. Boleh create new lah, kalau nak yang baru lah. Member, kemudian kita ada sales promoter macam untuk dalam kedai lah. Kalau macam farmasi dia, kedai dia ada orang yang nak promote, customer nak datang kan. Kita ada lah, kita bagi senarai dia. Macam cashier lah, cashier dia login pakai cashier lah. Yang ni promoter. Kita boleh track punya sales lah, promoter sales tu berapa-berapa kan. Kemudian kita ada ni receipt adalah ni tempat apa yang kita dah jual lah. Kita ambil daripada tarikh daripada Oktober sampai sekarang ni apa yang kita jual kan. Boleh tengok sebelah sini, tengok senarai yang dijual pada tarikh yang ada date ni. Kemudian barang yang kita jual, barang apa yang dijual kan. Kita tengok lepas tu receipt on hold ni, kita kalau kita hold lah, kita boleh ada option untuk kalau orang tengah queue kan, kita nak hold dulu. Lepas tu bagi orang lepas tu datang buat dulu kan, kita boleh hold, lepas tu boleh recall balik lah. Kemudian summary report ada dua, satu untuk direct ke receipt printer yang kecil tu, ataupun report summary report PDF lah. Biasa di PDF tu saya ambil daripada November, Oktober, dia keluar lah report dia. Yang ni yang server kat cloud lah, bukan kat PC tu hanya interface saja. Ini kita bagilah berapa damage queue, total by category, total by date juga. Kemudian payment by payment type lah, kalau cash, QR ke apa kan, boleh buat sini. Point berapa bagi kan. Kemudian okay, itu dia structure macam tu lah. Cash, retail sales kita ada member, promoter dengan dia punya cara macam ni. Kemudian kalau wholesale pun sama, kita ada wholesale customer macam company ke pharmacy lain kan. Lepas tu kita ada boleh masuk quotation. Lepas tu wholesale invoice ni macam sama dengan point of sale, ni orang senarai. Sama yang kat sana je, cuma senarai wholesale saja. Ya, dia tak tadi tengoklah. Ada data wholesale kan. Kita lah wholesale kita tengok ada customer dia. Kalau kita tengok kat sini, kita boleh kita jual kepada siapa kan, jual ke cawangan, jual ke ni kan. Wholesale pun dalam tu ada summary PDF yang untuk sale, sama dengan retail tadi kita ada ambil. Dia punya format pun lebih kurang sama, cuma title dia credit sales ya. Kemudian bawah ni kita ada total by customer berapa kita jual kan. Untuk tarikh itu berapa yang kita jual ke customer. Kemudian okay,
Wholesale purchase pun juga sama, kita ada supplier, kemudian kita ada sales rep. Sales rep ni untuk manage apa, macam kalau Zuli tu dia ada 2-3 orang sales rep, kita boleh masukkan sales rep. Sales rep macam ni, kita ada sales rep. Sales rep ni kita boleh tahu, kita tengok dia supply barang apa. Dan kita tengok sales rep ni, macam sales rep ni tak ada kan, sales rep ni tak ada. Sales rep ni ada, dia supply ni, kita boleh tengok kuantiti sekarang berapa. Kuantiti on hand. Kalau kita nak order balik, mungkin kita boleh membuat itulah dengan dia kan. Ini dia ni order ni. Jadi tak semestinya satu barang tu mungkin ada 2-3 sales rep kan, atau kurang daripada 2-3 company lah. Okay, sales rep, purchase sales rep, lepas tu supplier. Kalau tengok supplier pun macam tu je lah. Kita boleh tengok supplier ni apa barang dia supply kan, apa barang. Kalau tengok purchase history, barang yang kita pernah beli dengan dia apa kan, one time transfer ke, ni dia punya reference number, berapa kita beli, berapa harga dia kan. Kita tengok semua lah situ. Kemudian invoice yang kita terima daripada dia, kalau kita dah bayar, kalau nak guna sistem ni untuk bayar, kita try lah dulu make payment kan, dia just record bayaran dia dibuat lah kan. Jadi kita boleh tahu lah berapa baki lagi nak bayar kan. Itu salah satu invoice lah. Tapi tak ada full accounting lah, cuma simple gini je. Item list nak barang yang kita beli dengan dia, dengan 2 fahaman lah. Kemudian transaction summary dia bagi by 1 year kan. Kita tengok item dia, tak ada gitu. Sebab data tak cukup. Kalau dia ada every month berapa quantity kita purchase, kita dengan dia kan. Itu setahun lah. Okey, lepas tu satu lagi, habis lah. Ni cash retail, yang ni wholesale. Kemudian purchase barang-barang yang terima lah daripada supplier, sama ya. Kita ada supplier, barang dia, receive stock, kita terima barang lah. Kita masukkan receive stock, kita masukkan supplier. Kalau ada invoice, kita boleh scan sini, letak invoice ya. Kemudian dia dalam ni kita ada batch expiry date, sebab kita boleh keep track. Kalau kita tengok dalam katalah supplier ni, tengok info dia, purchase history kan. Kalau tengok purchase history, kita ada batch number dengan expiry date di bawah ni belakang ni. Kita ada batch number, expiry date. Batch number dan expiry date. Kalau kita masukkan adalah macam ni, ada batch number dengan expiry date lah, berapa bulan. Jadi kita ada report lah, dalam report kita boleh tengok dalam inventory, stock listing, expired stock. Ni expiring stock dengan ada 2, expiring first in first out, atau expiring ikut apa tu satu lagi yang bukan first in first out. Yang ni ikut apa yang kita jual kan. Dia tengok follow yang kita jual macam mana. Kalau kita jual batch dulu pun, sebab kadang-kadang kita jual tu, macam kita jual kat wholesale, kita boleh jual sales entry tu, kita boleh letak batch number expiry, jadi kita tahu lah. Tak kira kalau dia datang awal ke datang kemudian, kalau kita letak batch number expiry. Tapi kalau dalam point of sale biasa, kita tak masukkan. Sebab kat cashier, dekat retail, kita tak masukkan batch expiry, kita just masukkan apa yang customer ambil kat counter kan. Yang ni yang kita guna first in first out lah. Kalau wholesale, kita guna yang exact yang ni lah. Kemudian dalam inventory kita ada stock yang tadi, stock kita tengok stock. Kita boleh tengok kata ni, item ni, info dia macam ni lah, nama semua tu kan, barcode, kemudian selling price semua tu. Lepas purchase history, kita purchase dari siapa kan, macam tu lah. Itu lah yang ada 2-3 supplier. Ada satu supplier, ini. Yang ni ada Panadol ni, ada supplier Zuli, ada KB Pharma kan. First pun sama, ini bergamot kan. Kita boleh tengok supplier berapa price yang kita terima masa tu. Macam 2024 kan. Batch number, staff siapa yang buat, location dia kat mana kan. Kemudian sales history, apa yang kita jual. Ni kita beli, yang ni kita jual. Yang ni inventory status.
setiap bulan. Satu bulan berapa masuk, berapa keluar, berapa wholesale, berapa retail kan. Kemudian baki berapa. Kemudian ni running total lah daripada bawah kita kena tolak campur sampai atas 6. Baki 6 kan. Kalau kita campur kita tolak 3 campur 7 jadi 6 betul lah. Sini ada satu lagi kan. Kemudian tolak 3 kena campur 1 ni. Campur 10 lagi. Campur 10 tak 1 kan. Macam tu lah lebih kurang. Dia total ni total yang latest yang atas sekali lah. Kalau kita tengok dalam info dia. Info tak tunjuk. Info tak tunjuk. Nanti tengok back balance. Kita tengok kat sini ada hari 6 sini. Quantity on hand kan 6 kan. Kita tengok inventory status dia ada 6 kat sini. Tengoklah bagi sini boleh tengok ya. Jadi kalau kita ada outlet kita boleh tengok cawangan ni ada berapa. Jadi live lah. Live exactly masa ni sekarang. Berapa HQ ada berapa, cawangan pekan, cawangan bandar, cawangan berapa harga jual pun, harga cost berapa, harga jual pun kita tahu. Mungkin kalau berbeza lah. Kalau kita nak set sama. Ni stock movement in out lah. All by semua transaction lah. Company mana yang supply. Kemudian kita tengok lagi. Yang ni kalau promotion letak to and from package. Ini kalau kita ada item yang macam kita buat apa tu package lah, satu package mungkin ada satu item tu kita ada package dia, mungkin vitamin dengan Panadol dengan apa kan, kita buat kita letak lah sini, kita buat satu brand kita sendiri kat sini kan. Kemudian ni stock transaction bila kita buat adjustment lah, dia akan keluar kat sini. Itu saja. Kemudian apa lagi? Ini setting dia kan. Yang ni report kita ada sales report. Boleh tengok gross profit, cash by cashier, by promoter, semua poison sales ada. Poison sales. Tadi kita ada sudo poison juga. Sudo poison sales dengan poison sales report. Kita tengok poison sales. Kita ambil. Kalau dalam report kita boleh format select portrait, PDF landscape atau Excel kan. Kita ambil portrait, kemudian semua sales, semua poison. Saya tak tahu bila dia datang. Okay. Poison sales report dia macam tu. Dia bagi tahu siapa dia, IC, patient, alamat dia, kemudian invoice number, barang apa kan, berapa quantity. Minus 1 yang mana kita tahu quantity dalam stok, quantity yang dijual kan. Kemudian satu je. Kalau banyak-banyak lah sini. Kan? Kalau ada nombor siri dia, date, IC number. Apa lagi yang lain? Itulah boleh tengok-tengok lah macam mana kalau nak tengok. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.